Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani ya. Salam madani. Hari ini channel Wayang Tarbus bersama Syahrum bin Musa, saya Syahrum bin Musa untuk menyatakan, memaklumkan bahawa Wayang Tarbus adalah channel yang akan membicarakan tentang isu-isu politik semasa, inisiatif-inisiatif kerajaan dan juga beberapa perkara-perkara yang melibatkan alam sekitar dan juga persekitaran yang berlaku dalam negara kita. Hari ini 27 April 2026, lebih kurang dalam pukul 11.22 malam ya. Kita ke udara dengan tagline-nya Wayang Tarbus, info dan sensasi ya. Maknanya info yang kita dapat kena pastikan betul, tepat daripada puncanya, daripada sumbernya, dan kita kupas dalam konteks sensasi untuk kita selaraskan dengan apa juga keadaan, apa juga sesuatu sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan keadaan ekonomi kita dan sesuai dengan kemampuan kita melaksanakannya ya. Yang melaksanakannya adalah kerajaan Madani. Okey, Wayang Tarbus ini hari ini ingin membicarakan beberapa topik yang dalam keadaan basic ya. Hari ini kita nak cerita sikit pasal turun azam baki. Bila diumumkan azam baki tidak disambung kontrak, mulalah perkataan lain yang keluar pula. Tangkap azam baki. Dan yang terbaru saya lihat daripada video seorang pengamal media sosial, dia pula mengatakan bahawa turun PMX. Lepas ni dia nak turun siapa pula? Turunkan Agong pula. Suka-suka je lah korang ni kan. Entahlah, saya pun tak faham. Dan antara perkara yang saya hanya mampu cerita sahaja iaitu tentang isu status politik di Negeri Sembilan. Banyak parti-parti politik yang melihat dan ada juga parti-parti politik yang mengumumkan apa juga tindakan yang sewajarnya sesuai dengan isu tentang pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan, antara adat pepatih dan versus penubuhan kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi saya ni orang baru, kita lihat dulu baru kita boleh komen kan. Tak baiklah kalau kita komen tapi kita tak tahu, kita kurang arif, nanti jadilah macam tu. Kita tak nak benda ni berlaku lah kan. Cuma kita nak lihat balik dalam konteks reformasi lah. Kalau kita ulang reformasi 20 tahun lepas, 10 tahun lepas dan hari ini, ianya sangat berbeza. Kalau dululah reformasi ni sebenarnya lebih kepada kesedaran perlunya perubahan. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini adalah tentang satu tindakan untuk mendapat kuasa. Itu saja. Kalau dulu reformasi ini banyak bersifat di masjid, dengan ceramah-ceramah yang ada, dengan kalimah-kalimah suci, takbir Allahu Akbar. Tetapi rata-rata yang kita dengar hari ini tentang reformasi adalah turun azam baki, tangkap azam baki, turun PMX, tangkap PKMX. Itu saja. So kalau kita lihat fizikal apa yang berlaku pada dahulu dan sekarang, ianya mempunyai perbezaan yang sangat jelas. Di mana nilainya? Saya senang je nak cakap. Yang mengucapkan takbir Allahu Akbar sebahagian besarnya sekarang duduk dalam kerajaan. So diorang ni dah tak ada dan tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan reformasi sebab dah jadi kerajaan kan. Cuma yang tinggal tu bukanlah orang yang dalam kerajaan. Inilah kerja dia. Turun azam baki, tangkap azam baki, turun PMX, turun Perdana Menteri. Akhirnya geng-geng dia orang juga yang turun sendiri. Di mana? Di Perlis. Okey, kita faham kan? So
Untuk itu sebenarnya Wayang Tarbus akan mengupas beberapa isu semasa seperti yang saya katakan tadi. So kita telah mengupas sedikit tentang Azam Baki. Kita juga telah membawa satu situasi tentang reformasi dahulu dan sekarang, dan juga baru sebentar tadi saya bercerita tentang status pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. So yang tu saya tak nak komen habis. So sebagai pembukaan pada malam ini, itulah dia yang kita nak bicarakan. InsyaAllah esok lusa kita akan ke udara lagi dengan isu-isu yang lebih menarik dan lebih mendalam. So opening hari ini pada saya sudah cukup untuk kita menyatakan tentang sesuatu perkara. Saya mendoakan channel ini akan dapat memberikan maklumat yang lebih jelas, dapat memupuk cara kita berpolitik, cara kita menengahkan satu-satu perkara itu bukanlah dengan ayat-ayat yang keras, tindakan-tindakan yang tidak wajar, ataupun dengan sumpah seranah yang berlaku sejak akhir-akhir ini, kadang-kadang sampai di luar daripada kemanusiaan, babi lah cakapnya, celaka lah. Itu semua sebenarnya menjurus kepada satu budaya berpolitik yang tidak bagus. Seharusnya kalau kita nak jadi seorang yang berpolitik, perkara pertama yang kita kena lihat adalah kesabaran. Sabar tahap dewa, sabar tahap dewa. Ini pernah dilabelkan kepada kita punya PMX. PMX ni orang yang sabar tahap dewa. So untuk itu Wayang Tarbus akan mengenengahkan isu dengan cara yang soft, relax, santai saja. Jangan pening-pening, kita hadap je semua ni. Kalau ada komplikasi yang berlaku, kita relax, bertenang, istighfar, kita lihat dan kita doa baik-baik supaya ia menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih tersusun, supaya menjadikan satu situasi rakyat yang makmur dan sejahtera. So untuk itu saya ingin mengucapkan selamat malam, hai dan bye. Wayang Tarbus, info dan sensasi.